Berita melaporkan beberapa kepimpinan bersatu meletakkan jawatan di dalam Perikatan Nasional. Saudara dan saudari, apakah matlamat dan objektif peletakan jawatan ini? Dan apa yang mereka ingin tunjukkan kepada rakyat dan ahli-ahli bersatu? Saya mencadangkan mereka-mereka yang letak jawatan di peringkat nasional ataupun negeri ini untuk mengeluarkan kenyataan, memutuskan hubungan dengan parti PAS di bahagian mereka sendiri dan melepaskan semua jawatan Perikatan Nasional termasuk di bahagian-bahagian. Saudara dan saudari, proses rejuvenasi dan peralihan kepimpinan ini perkara biasa di mana setiap kepimpinan perlu diganti untuk memastikan wajah-wajah baru ditampilkan bagi menarik sokongan rakyat kepada Parti Bersatu. Malangnya sudah tentu apabila peralihan kepimpinan berlaku, ada pihak-pihak yang tidak berpuas hati, khususnya pihak-pihak yang menerima manfaat dan kedudukan serta penyokong-penyokong tegar kepada kepimpinan lama iaitu Muhyiddin Yassin. Dan perkara ini tidak boleh dihindari dan ia perkara biasa. Malah bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan apabila berlakunya peralihan kepimpinan, saudara dan saudari, jika produk barangan mempunyai expiry date, begitu jugalah manusia, di mana apabila usia telah lanjut, maka pergerakan terbatas dan keadaan kesihatan juga tidak mengizinkan. Maka dengan itu, kita perlu faham bahawa sekuat mana pun mempertahankan seseorang pemimpin, suatu hari nanti dia akan pergi meninggalkan semua kita ini. Sebagaimana video saya sebelum ini, saya sudah menjangkakan masalah seperti ini akan berlaku apabila Muhyiddin Yassin masih berkeras untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Presiden Bersatu, di mana mereka-mereka yang menyokong beliau ini akan menyebabkan hubungan PAS dan Bersatu hancur dan retak. Malah mungkin Perikatan Nasional sendiri akan musnah kerana kedegilan dan keegoan Muhyiddin Yassin. Mungkin jugalah kerana beliau ni ketakutan dengan penakwaan di mahkamah dan nak selamatkan menantu. Sebab itu dia tidak mahu melepaskan jawatan sebagai Presiden Bersatu. Saya nak tanya, apakah reaksi rakyat Malaysia? Adakah anda ingin dia berundur ataupun tak?